Guna krema bukan tenusuk dalam kopi kulim, tak bahaya ke? Bukan ada trans fat? Okey, mari saya jelaskan. Sebenarnya kopi kulim menggunakan krema bukan tenusuk yang dihasilkan daripada kelapa sawit dan bukan daripada minyak sayur. Minyak kelapa sawit tiada lemak trans kerana ia boleh menjadi separuh pepejal pada suhu bilik. Dan proses untuk mengubah minyak sawit kepada krema hanya boleh dilakukan secara langsung ataupun dengan proses spray dryer, pengeringan semburan. Manakala minyak sayur perlu dicampurkan dengan hidrogen untuk menukar minyak kepada pepejal. Jadi, ianya tidak selamat kerana dalam proses tersebut menghasilkan lemak trans. Proses ini dijelaskan oleh MPOB Information Series berkenaan dengan cara bagaimana minyak sawit ditukar kepada krema bukan tenusuk dengan cara tanpa menggunakan hidrogen. Kesannya, tiada lemak trans terhasil seperti mana proses krema bukan tenusuk dihasilkan menggunakan minyak sayur. Selain itu, penggunaan krema bukan tenusuk sangat membantu bagi mereka yang tidak boleh minum susu lembu yang mana susu tersebut tidak sesuai kepada mereka yang ada masalah lactose intolerance. Justru dengan krema bukan tenusuk, ia membantu mereka untuk minum dan menikmati serta mengambil khasiat daripada buah kulim dan gabungan bahan-bahan lain seperti sacha inci, ashwagandha dan stevia yang mana membantu dalam proses menjaga buah pinggang serta berkaitan dengan masalah tiga serangkai. Jadi, apa tunggu lagi? Anda cuba sekarang.